cukup lah banyak ni. Dah. Okey. Dan biar je lah. Tak payah nak tutup-tutup. Nanti dia akan mereput dan bahagian ni akan menyimpan baja dan semua akan pergi ke akar-akar pokok ni. Alright. Dan lepas tu kita tunggulah hasil dia. InsyaAllah kita tunggu perkembangan selepas 1 bulan. Hari tu saya tengok orang kat video juga, tapi tak ingat lah dengan benda dia lalu depan kita punya ni kan. Kita punya timeline. Jadi saya tengok satu kaedah dia membaja pokok pisang. Hari ni saya nak ikut kaedah dia, nak cuba. Okey, pisang kita dah turunkan. Ni, pisang kita dah turunkan. Hari ni kita nak membaja. Macam mana cara dia bekalkan baja kepada pokok pisang? Secara apa? Yang dilakukan cara macam ni. Okey, mari kita try. Dia buat pembajaan kaedah macam ni. Saya tiru orang ni, tapi saya nampak macam praktikal. Okey, ni pokok kecil, anak pisang. Ini pisang yang dah ditebang. Okey, jadi sekarang ni kita buat lubang. Kita buat lubang keliling pisang yang dah ditebang tadi. Bukan lubang dalam keliling, lubang dalam. Okey. Lubang. First step, kita buat lubang dulu. Okey. So berapa dalam ni kita boleh lah. Kan? Biasanya kalau kita buat lubang ni, dalam ni akan menakung air ya. Ada air pisang ni akan keluar penuh bertakung dalam ni. Tapi tak ada masalah lah. Saya nampak teori ni macam bagus, kaedah ni, tapi saya nak cubalah. Okey, kita tengok pisang ni boleh tumbuh sihat ke tidak. Okey, kita tanam dalam. Okey, bila kita dah buat lubang ni, okey, nanti tunggul ni makin lama dia akan makin mereput juga. Betul tak? Dia akan mereput. Okey, dalam lubang ni nanti kita letakkan apa? Letakkan baja. Ni kaedah pembajaan lah. Okey, saya baru jumpa, tapi saya nak try cara dia ni. Okey, kaedah pembajaan. Buat lubang. Okey. So kita letakkan baja tu nanti dalam ni. Benda ni akan mereput. So siapakah yang akan dapat baja ni? Baja ni akan terserap lah, terus melalui akar dan sampailah ke pokok ni. Sebab pokok ni, anak pokok ni dan juga anak pokok ni adalah daripada akar induk sini. So akar tadi akan terserap ke pokok yang situ. Jadi kita bagi baja melalui sini. Bagus juga teori ni kan. Mari kita cuba. Saya nak cuba ni baja dia. Okey, saya guna baja ni kita buat bagi kemas sikit, bagi cantik sikit. Okey, boleh lubang lagi. Okey, tukut. Boleh. Alhamdulillah. Tak apa, kita silap sikit lebih kurang tak apa. Ni tapi saya nampak berkesan. Okey. Dalam ni kita nak buat baja. Baja yang saya nak guna adalah baja ni. Ni baja apa? Baja kopi. NPK 888 3 depan dia. Jadi kita bubuh je. Dalam ni bubuh je. 3 genggam. Saya bubuh. Cukup lah banyak ni. Dah. Okey. Dan biar je lah. Tak payah nak tutup-tutup. Nanti dia akan mereput dan bahagian ni akan menyimpan baja dan semua akan pergi ke akar-akar pokok ni. Alright. Dan lepas tu kita tunggulah hasil dia. InsyaAllah kita tunggu perkembangan selepas 1 bulan. Kalau hari-hari hujan lagi bagus. Kan? Dia deh. Try. Dan macam ni lah dalam ni. Kita cuba insyaAllah. Mudah-mudahan berjaya.